Okey guys, yang ni pun kita dah sampai ke penghujung dia. Dan juga kita juga menunggu lagi satu bot pelampung tu yang masih lagi di belakang sana. Dan juga aktiviti rafting kita berjalan dengan lancar. Jadi siapa-siapa yang nak datang tu boleh roger-roger. Dan juga bot pelampung lagi satu pun dah menyusul. Okey, bermakna lepas tu kita menaik semua dan kita settle semua dah pun sampai ke penghujung dia. Aktiviti rafting kita ni bermakna kita dah pun habis ya. Kita sambung lawatan ke selanjutnya. Bermakna antara pot lawatan ni memang salah satu tarikan yang luar biasa. Lepas aktiviti rafting ni kita semua, kalau kita dah mendarat semua, bermakna kita settle semua, kita pelan-pelan ya untuk kita menghala ke pot yang mula-mula. Sebab tadi yang ni memang kena tunggu lori jemput kita. Tapi lori tu dah ada dekat depan kita. Sebab apa kita kena pakai lori? Dikarenakan antara jarak tu dengan pot yang mula-mula tu memang dia agak jauh sikit. Tapi dan kita arahkan grup peserta semua menaiki lori. Kita naikkan dalam lori semua. Lepas tu kita sama-sama bergerak ya. Pastikan barang-barang yang kita bawa tadi tidak ada yang tertinggal. Dan juga kita menaiki lori pelan-pelan untuk kita nak menghala ke pot asal yang pertama kita tiba tu, waktu kita setting barang. Juga kita pun menaiki lori pelan-pelan ya, hati-hati ya. Bermakna sebelum kita bergerak juga kita nak pastikan semua tak ada barang yang tertinggal. Okey guys, bermakna yang ni kita terus bergerak yang menghala ke tempat yang mula-mula kita sampai, maknanya di pot yang mula-mula kita menaiki bot pelampung tu. Okey, bye-bye semua. Dan jangan lupa tengok video kita yang keselanjutnya. Terima kasih semua.